5 tanda rezeki kita berkat, insya-Allah. Yang pertama iaitu haiwan meminta makanan kepada kita, lebih-lebih lagi kucing dan sebagainya. Ingat, kita kongsi rezeki dengan binatang sekalipun ada ganjaran pahalanya untuk kita. Yang kedua iaitu apa dia? Kita memudahkan urusan orang bila orang meminta tolong kepada kita. Yang ketiga iaitu duit yang kita ada ni dah tak penting dah. Bahkan kita rajin gemar bersedekah, gemar melakukan kebaikan. Sebab apa? Segala-galanya kita pernah merasa, segala-galanya kita dah ada. Sampai satu masa, kita menggunakan duit untuk membantu mereka yang memerlukan. Yang keempat iaitu tetamu suka datang rumah kita. Asbab kita murah rezeki, orang datang rumah kita. Kita suka jamu makan pada kawan-kawan kita, suka belanja kawan-kawan kita makan, niat bersedekah. Dan yang kelima iaitu mak ayah sentiasa mendoakan kita. Duit ringgit kita hasil penat lelah kita mencari rezeki, dahulukan mak ayah kita, dahulukan family kita, keluarga kita, anak bini kita terlebih dahulu, barulah mengalir keberkatan